Okey, jom hari ini kami tengok soalan ni. Soalan ini dari 2024 Batu Pahat kertas 1 soalan pertama. So, tajuk soalan ini adalah janjang. So, dia beritahu kami sebutan pertama JG. Dia soalan ni banyak berhati. Dia beritahu kami dah. Itu adalah JG. Melebihi sebutan kedua sebanyak 8. Dan hasil tambah ketatanggaan adalah 18. So, dia minta kami cari nisbah sepunya janjang itu. So, kami perlu bentukkan persamaan daripada info yang diberilah. Okey, sebutan pertama JG melebihi sebutan kedua sebanyak 8. So, bermaksud sebutan pertama dia lebih besar lah. Sebutan pertama JG kami diwakili oleh A melebihi sebutan kedua sebanyak 8. Bermaksud A tolak sebutan kedua adalah A sama 8. So, kami boleh faktorkan A keluar. So, dia akan jadi begini. Okay. So, ini persamaan pertama. Hasil tambah ketatanggaan. So, masih ingat rumus hasil tambah ketatanggaan? Itulah A over 1 tolak A. So, dia akan sama dengan 18. Okay. So, ini kami letak persamaan kedua. So, kami selesaikan serentak. So, kami guna persamaan 1 bahagi persamaan kedua. So, di sini kami akan dapat 1 tolak A kuasa 2 sama dengan 4/9. So, dengan kata lain, kami kembangkan dan susunkan balik A kuasa 2 tolak 2A tambah 5/9 sama dengan 0. So, sini kami jadikan semua integer lah. So, bermaksud 9A kuasa 2 tolak 18A tambah 5 sama dengan 0. So, sini kami faktorkan lagi 3A, sini 3A, sini tolak 5, sini tolak 1. So, A sama dengan 1/3 atau A sama dengan 5/3. Di sini mana sebutan nisbah sebenarnya mana yang kita terima ya? Kami boleh tengok ayat ni lah. Kalau kami tengok ayat ni, sebutan pertama JG melebihi sebutan kedua sebanyak 8. So, boleh dikatakan sebutan pertama dia adalah lebih besar. So, dengan kata lain, dia punya nisbah sebenarnya adalah kurang daripada 1. Betul? Nisbah sebenarnya dia adalah kurang daripada 1. Bermaksud ini adalah tepat. Atau kami boleh tengok yang kedua ni, dia ada hasil tambah ketatanggaan. Kalau suatu janjang geometri dia ada hasil tambah ketatanggaan, bermaksud nisbah sebenarnya dia adalah dalam lingkungan ini. So, bermaksud ini sahaja yang boleh memuaskan dia punya syarat tu. So, dengan kata lain, A sama dengan 1/3.